Soalan saya berkaitan dengan Imam Mahdi. Sebablah ni kebelakangan ni kita lihat dalam media sosial lah, ramai yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Jadi banyak nama-nama yang viral yang baru-baru ni daripada Pakistan, nama dia Muhammad Qasim. Kalau kita tengok cara penyampaian tu macam betul lah, ya, sebab dia sebut tentang tak boleh syirikkan Allah dan banyak lagi lah benda-benda yang kita nampak macam betul daripada Yang Maha Esa. Tapi persoalannya sekarang ni kita nak tahu sama ada dia betul ataupun tidak, ataupun sekarang ni banyak sangat yang kita tengok kan. Jadi kita dah jadi keliru dah, dan kita nak tahu apakah ciri-ciri Imam Mahdi yang sebenar supaya kita tidak tertipu oleh orang-orang yang sengaja mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi ni tak payah kita cari. Jangan kita cari dia. Kita terus buat ibadat. Kita mengaji, buat ibadat. Banyak-banyak ibadat. Pada itu kalau betul-betul Imam Mahdi, dia akan dibai'ah oleh seluruh ulama sedunia. Satu dunia ulama angkat dia, sokong dia, duduk bawah kepimpinan dia. Jadi kalau kita ni orang jenis beribadat, tak buat maksiat, orang yang suka pergi sembahyang jemaah, suka pergi masjid, dengan sendirinya hati kita terdorong ikut dia. Jadi tak payah didakwa-dakwa lah. Jadi Imam Mahdi ni nama dia macam nama Nabi Muhammad. Pak dia pun nama Muhammad bin Abdullah. Dia ni, makna Nabi, dia ni bersifat macam sifat Nabi Muhammad. Dia bangkit, dia ni orang Madinah, bangkit di Mekah. Ikut tok guru saya, Imam Mahdi ni pada hari itu, sembahyang Jumaat di Mekah. Sembahyang, siapa pun tak boleh naik. Naik jatuh. Masa tu Imam Mahdi naik. Dan Imam Mahdi naik, dia khutbah, dia boleh khutbah hari itu. Maka lepas itu, seluruh dunia ulama-ulama pergi bai'ah kepada dia. Kan? Itulah di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Jadi bagi saya lah, kita tak payah cari dia. InsyaAllah kita buat kerja kita, kita buat ibadat elok-elok. InsyaAllah bila sampai masa ketikanya, Allah beri kita kekuatan untuk duduk di bawah kepimpinan Imam Mahdi. Memang Imam Mahdi ni kita amat tunggulah. Kerana umat Islam ni duduk berpecah belah, bergaduh sama sendiri. Kan? Lepas tu kalau ikut Ustaz Zainal Asri, ya. Ustaz Zainal Asri, saya tengok dalam video dia cakap lama dah. Dia cakap lama dah, cakap tahun 2001 kot dia cakap, 2021 dia cakap. Dia kata tanda-tanda akhir zaman yang jelas akan berlakunya apabila seorang pemimpin umat Islam meninggal. Bila pemimpin umat Islam meninggal, ditangisi oleh satu dunia. Umat Islam satu dunia menangis dengan kematiannya itu. Jadi banyak orang cakap ni dengan kematian Ismail Haniah ni, satu dunia buat sembahyang sunat, solat raib. Wallahu alam. Tapi apa yang kita faham, Imam Mahdi tu tak lama sangat lagi lah. Jadi kita kuatkan lagi ibadat kita. Kan? Ibadat kita pada Allah. Sembahyang malam kita berdoa, kita baca Quran kita. Supaya kita layak dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang layak menjadi pengikut-pengikut kepada Imam Mahdi. Jadi kita tak apalah yang mereka nak dakwa-dakwa lah. Biasanya nak dakwa ni kan senang. Imam Mahdi pun tak dakwa dia Imam Mahdi. Cuma hari tu dah sampai ke muncaknya. Masa itulah maka dia dibai'ah oleh seluruh umat Islam. Jadi kita tunggu waktu tu. Dengan sendirinya, habis Malaysia ke, Indonesia ke, Mesir ke, di barang Arab, Mekah ke, Madinah ke, semua angkat dia. Dan Allah bagi dia kekuatan luar biasa. Kekuatan untuk menentang Yahudi. Dia berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Ni Imam Mahdi ni. Kan? Itu kita amat harap-harap dan tunggu-tunggulah dengan kita terus mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.